duit-duit yang di-spend tu sebenarnya, kalau kau dapatkan player contoh daripada kelab Brugge ke, ada tau germs dia sendiri. Zaman sekarang, kita kira trajektori pemain macam tu adalah sebagai satu kegagalan. Beli, okay, peram, loan, spend nak jual. Beli untuk jual. Satu problem dia tak ada identiti. Assalamualaikum dan salam hormat. Selamat datang ke LM90 episod yang ke-14. Right, kalau kata last episode kita dah bercerita tentang prediction untuk pasukan-pasukan yang berada di dalam top 6. Of course, kali ni kita nak bercerita pula tentang individual award dan juga transfer-transfer yang berlaku adalah kategori-kategori transfer yang telah pun kita kelaskan. Aku masih lagi ditemani oleh dua orang sahabat aku, Alif Azizan di sebelah kanan. Alif, masih lagi segar? Alhamdulillah sihat. Okey, segar. boleh kita teruskan? Boleh. Silakan. Dan seorang lagi legend YouTube bola sepak Malaysia, bukan Liga Malaysia, minta maaf, tentang bola sepak, iaitu saudara Bro Hans daripada Forest Studio. Yo, kita sambung balik. Aku berehat sekejap tadi makan biskut. Okey, cergas Kita boleh teruskan kan. Kita nak terus saja ke segmen yang pertama, iaitu apa cer? Sebab kita tengok transfer business kali ni agak lemau sebenarnya untuk kebanyakan tim-tim di dalam EPL, especially big team lah, top 6 ni. Betul. Walaupun ada transfer yang datang dengan big money transfer move kan, tapi masih lagi a bit boring nak dibandingkan dengan season-season sebelum ni. Betul. Ambil contoh, kalau last season Liverpool memang gila-gila, 2 season back Chelsea gila-gila, dan berseason-season Manchester City dengan spending yang agak-agak dahsyat juga sebenarnya di bawah Pep. Walaupun kita tahu player yang Pep beli selain daripada Grealish, yang sebelum tu semuanya 50-60 million, tapi ramailah dalam satu season tu player yang dinilai besar macam tu. Ada yang 100 juta tu main DM. Apa tak nama player England tu? English yang Calvin Phillips. 100 juta. 50. Bukan 100 50 tak sampai 50. Silap besar ni. Season yang sama sebenarnya, masuklah player-player macam even Erling Haaland masuk ke City pun taklah besar macam mana KTK, Isak masuk ke Liverpool sekarang ni. Tapi guys, apa yang aku nak tanya korang ni untuk segmen yang pertama, apa cer total perbelanjaan untuk pasukan EPL di season, suka ataupun tidak, boring ataupun best, dah 2 bilion. Tetap gila tau sebenarnya kalau tengok nilai ni. Amount tu 2.4 bilion euro. Besar gila. Dan kalau kata tengok based on club pula, sebenarnya Chelsea belanja 332 on top, paling tinggi. So Bruns, pada engkau nilai perpindahan untuk total klub-klub dalam EPL ni justify tak dengan kualiti yang diorang tampilkan setiap season? Of course tak lah. Dia macam gini, dia sekarang ni, sebab tu aku kepada kawan-kawan kita, orang-orang kita yang melayan Premier League era Barclays, adakah korang sedar bahawa zaman Barclays tu adalah satu peak, bila transfer yang berharga 1 million pun player tu boleh jadi segila-gilanya. Aku bagi contoh macam Hull City dulu ada nama macam Jimmy Bulat. Lepas tu ada ramai lagi lah, Morgan Pedersen dekat Blackburn dulu. Ramai lagi lah, John Joe Shelby masuk Newcastle, ingat lagi masa mula-mula. Bagi aku itu satu player yang sangat-sangat best. Tapi nak compare dengan sekarang, aku rasa John Joe Shelby sekarang ni harga dekat 50 tu. Kau lupa nama satu striker legend ni, Barclays, Kenwyne Jones. Kenwyne Jones. Sunderland Stoke City. Sunderland Stoke City, semua dia sapu. Semua dia sapu. Aku rasa Kenwyne Jones tu sekarang 70 million. Kau bayangkan, teruk gila sekarang ni. Kenwyne Jones tu kalau zaman sekarang dia level-level Dominic Calvert-Lewin lah style mainnya. Betul. Kalau kata kita tengok dengan harga perpindahan ni sekarang ni, antara yang besar ataupun paling besar dalam EPL, of course lah, Morgan Rogers tak silap aku pergi ke Chelsea. Betul. Dengan 117 million. Lain daripada tu, Bruno G ke Arsenal pun besar juga. Ini kita record ni pada hari Isnin guys. Pada hari Isnin, belum lagi cerita tentang kemungkinan Bradley Barcola masuk Liverpool ke, ataupun ada player-player lain yang kemungkinan boleh masuk hujung-hujung transfer window ni, belum lagi. So kita cerita based on transfer window ataupun transfer yang dah pun berlaku, yang minggu lepas especially kan. Kita tahu
Masih ada lagi nama-nama yang di bawah pertimbangan tim-tim ni masih lagi nego. Tapi kita tahu juga dekat luar daripada EPL ada transfer yang gila. Contoh yang Diomande pergi ke Real. Again, banyak kali kita cerita tentang benda ni. Pelik gila, mahal macam tu, risiko tinggi gila. Kita tahulah Perez ni dah ada banyak sebenarnya. Kita keluar sikit daripada EPL. Banyak sejarah belanja besar as in kalau kata kita bayangkan dulu dia beli siapa striker daripada Frankfurt pergi ke Real dulu 50 million. Luka kat nama dia? Luka Jovic Luka Jovic. Pergi ke Real tak jadi. Kita tahu benda risiko yang sama tapi diorang masih lagi sanggup untuk berbelanja, bro Hans. Maksudnya kita tahulah Perez ni dia dah jadi macam Juventus dulu. Mana yang free itu aku sauk dulu. Dah jarang nak berbelanja tapi untuk yang Diomande dia sanggup berbelanja, bro Hans. Itulah sebab aku pernah keluarkan video pasal yang Diomande before. Betul lah, kalau tengok kalau kau betul-betul study bola dan kau tengok trajectory cara permainan yang Diomande ni, kau akan dapat slightly a bit of Dembele tau dekat situ. Sebab dia ada benda tu, dia ada bagang tu. Cuma of course lah, aku antara orang yang against lah berapa pun harga dia. Sebab bagi aku untuk rate Diomande ni untuk sekarang punya market, aku target around 80 70 je. Paling mahal lah tu. Paling mahal lah. Tapi bila tengok harga sampai ke tahap itu, setinggi itu, agak memang ridiculous tu satu lah kan. Ini bukan pasal player ridiculous ini transfer harga tu yang ridiculous. Sebab kita kena ingat balik, setiap season ni duit yang di-spend tu sebenarnya, kalau kau dapatkan player contoh daripada kelab Brugge ke, ada tau germs dia sendiri, daripada Kairat ke kan, daripada bodoh player Norway tu yang ada yang bahagian tengah, aku lupa nama dia. Hughes dia ada Berg. Okay, tu salah satunya lah yang bagi aku gems lah. Left wing bodoh tu sedap. Sedap left wing bodoh tu main dengan left wing Norway tu main dengan ni Benfica tak silap. Ya, betul. Pindah betul. Wah, Iman, kalau kau orang bercakap mungkin hype dan sebagainya. Aku ada tengok Sidney Lopez Cabral dekat Trabzonspor. Dia baik. Dia baik. So, nampak tak nama-nama macam tu yang sebenarnya kau duit tu yang banyak tu kau boleh spend untuk play-play macam ni. Beli player murah sebenarnya. Beli player murah, beli player yang macam aku cakap tadi, macam previous episode pasal Bowen. Yang relegated ke West Ham ke bawah main championship. Come on lah, Bowen is not championship punya level. Betul. Sama macam Raul Jimenez sekarang Wolf dekat championship tau. Kudus. Aku tengok Raul Jimenez main championship, tengok Bowen main championship. Aku tengok last game West Ham main dan sebagainya. Teruk sedih dan tak patutlah dia dekat situ. Faham tak? So kalau yang ada duit ni sepatutnya sign player yang experience macam ni. Patut colek diorang daripada awal lah, sebelum diorang main dengan tim asal diorang. Tapi Alip, kalau kata engkau diberi pilihan untuk pilih satu pasukan yang kau rasa patut belanja lebih daripada apa yang diorang dah buat, siapa kalau kata dalam EPL? Aku ada sebab satu. Aku bagi konteks contoh kalau kata Spurs belanja gila, Liverpool pun berbelanja tapi gila tak gila. Sebab apa? Bakola ni kita tak tahu lagi jadi ke tak jadi, belum masuk lagi. MU pun berbelanja tapi aku boleh cakap MU adalah tim yang paling berpada-pada sekarang ni. Arsenal dengan Chelsea tak payah cakap lah. Tapi kalau kata tim luar daripada Big Six ni, ada tak tim yang kau rasa patut spend dengan apa yang diorang dah tunjukkan last season? Crystal Palace, tim-tim macam Aston Villa, Sunderland tak spend lagi tau. Betul. Tak ada sign apa-apa lagi. Pada kau siapa? Aku ada soft spot untuk Brighton tau. Out of all teams selain daripada Liverpool, aku akan sentiasa menjadi Brighton punya fan. Sebab apa? Aku minat gila dengan cara dia orang scout player-player ni. Jual je ada yang ganti. Chelsea lah. Sebab dia bawa sendiri relate Chelsea customer tetap dia lah. Korea macam Casedo, mengganti Estupinan lagi dah jual lah. Welbeck. Itu nampak tak? Dia mesti ada kaitan Brighton dengan Chelsea. Dia dah macam feeder club untuk semua orang. Ekosistem EPL tu tak lengkap kalau tak ada Brighton. Tapi untuk season ni summer ni sebenarnya Brighton dah spend 104 million untuk tim-tim, untuk player-player contoh macam Luka Vuskovic daripada Spurs. 50 million. Aku terus terang cakap aku tak
aku tak tahu sangat siapa player ni. Okay. Tapi nama-nama macam Pascal Strike daripada Strike. Leeds masuk ke Brighton 18 million. Wow. Transfer yang yelah kita tahu Brighton ni bukanlah tim besar kan. Tapi bila kau ambil player-player macam ni, of course Brian dengan manager muda, player-player macam ni akan bawa impact pada diorang. Agree. Nama Pascal Stroy tu itu nama yang bagi aku sangat konsisten. Meningkat naik. Dia bagi aku dia sangat-sangat bagus. Okay. So is very capable lah punya player, dan bagi aku agree lah dia boleh masuk Brighton dengan cara macam tu. Then most of it again Brighton ni of course lah dia antara tim yang dia tak perlu pun target top 6, top 8 dan sebagainya. Dia sekadar bermain di mid table pun dah cukup dah. Dia dah rasa selesa, dia tak ada ekspektasi lebih-lebih dah. Okay. Yang janji pulangan dia. Sebab ingat aku rasa kita kena puji jugalah Brighton selaku pengilang orang panggil pengilang Supplier lah supplier asal lah kepada kelab-kelab lain, walaupun sebelum ni macam last season Bournemouth ada buat nama-nama besar, Dan Howson, lepas tu baru ni pun Senesi pergi ke Spurs dan sebagainya. Bournemouth pun salah satu kelab yang very ridiculous yang in terms of income diorang daripada segi inilah penjualan player dan sebagainya. Tapi again lah untuk Nottingham Forest pada this season pun agak menarik juga. Pada yang tak aware, actually Nottingham Forest dah buat lebih 170 million for this window saja. Gila Come on lah, nama macam Awoniyi keluar keluar bekas Akademi Liverpool tu. Keluar kot. striker yang menyakitkan Liverpool beberapa kali Beberapa kali. Masalahnya dia keluar pada sama baru ni. Nampak tak benda yang pelik-pelik mereka? Tapi kau kena faham, dalam keadaan transfer market sekarang, value player tu inflated. Dulu 100 million can get you a whole squad. Sekarang 100 million mungkin kau akan dapat 2 player je. So bila aku kata berbelanja lebih, makna kata bukan kau just splurge je. Yes, you have to splurge lah sebab value sekarang makin tinggi. Tapi macam yang aku cakap, Brighton punya scouting ni, dia tahu cari player pada harga yang murah di market yang dalam 1-2 season boleh jual dia 50 million. Exactly. Tapi dia tak boleh beat ni lah apa, Leipzig lah. Leipzig Leipzig gila babi lah. Gila. Tapi kau bayangkan Diomande tu dia beli berapa harga dia? Kau bayangkan terus jual baru tak sampai setahun dia ambil Diomande tu terus jual 100 lebih. Tapi kena faham, RB Leipzig dia ada support system dia, kelab-kelab Red Bull group tu semua tu. That's why dia boleh buat macam tu. Tapi kalau kita balik kepada tim-tim dalam EPL macam Sunderland, walaupun last season antara dark horse dalam EPL, kau punya ada Xhaka yang memang yelah carry the team kan the whole season. Kali ni walaupun ada sign player, tapi nampak diorang ni team yang aku rasa terikat dengan PSR dan belanja dengan berhemah. Signing pun player yang free, tak payah nak berbelanja sangat. Okay guys, kita nak terus saja ke segmen yang kedua, iaitu best summer transfer untuk EPL tahun ni. Summer ni lah aku ambil. Ini belum cerita kemungkinan Hakpo pergi Spurs ke, Bakola masuk Liverpool baik. Tak ada lagi. Ini kita shoot awal minggu. Tapi kalau pada kau lah Brian, siapa sebenarnya current best summer transfer untuk EPL this season? Aku personally yang top aku pilih Bruno Guimaraes lah. Tapi disebabkan episod lepas aku dah rungkai pasal Bruno Guimaraes. Again Tonali. Ada calon-calon lain bro. Tonali aku rasa menarik Tonali ke Spurs, sebab itu pun antara benda yang kita tak expect juga keluar. Betul. Pelik juga masuk dalam konteks pelik tu tadi. Dalam waktu yang sama is a big jump, dan juga itu benda yang actually Spurs perlu dan diorang dapatkan benda tu. Faktor James Maddison tu sangat besar James Maddison apa jadi ACL before kan. Dan sekarang ni kita tak tahu apa jadi pada James Maddison, sebab kebiasaannya player lepas ACL akan jadi bodoh sikit. Dan dapatkan Tonali macam ni, ingat Tonali ni gila-gila punya tau. Tonali, Bruno Guimaraes dalam satu season, kau tahu tak, untuk Tonali saja for the past 5 season dia dah main actually setiap season minimum 40 game. Enjin kau. Sebab tu kau cakap ini benda yang best untuk dapat pada Spurs. Sebab ingat Spurs diorang sangat-sangat terkenal dengan pemain tengah juga before. Højbjerg. Siapa ingat? Højbjerg pun itu enjin kau. Lepas Højbjerg siapa ganti? Tak ada siapa. Belum lagi. So bagi aku this time dapat Tonali ni pun best juga. Tapi kalau kata nama yang sedikit
mungkin bukan bintang dalam tim-tim macam Newcastle apa semua ni. Kita tahulah Sandro Tonali, Bruno G ni memang player yang dah carry the team 3-4 season sebelum ni. Tapi nama macam Matheus Fernandes pergi ke Spurs dengan harga 85 million. Sebab tu aku cakap, aku mungkin boleh faham kenapa player-player macam Jarrod Bowen, Kudus masih lagi disimpan. Salah satu sebab dia, aku rasa dah terlalu ramai star-star player diorang yang terpaksa diorang lepaskan. Tapi itulah, again, the fact that kalau kata kita tengok best transfer ni, kita boleh pergi ke banyak angle. In fact, kalau kita tengok tim yang akan bermain dalam Champions League, Aston Villa. Kau hilang player macam Morgan Rogers, kita tahu. Betul. Tapi subjek 49 masuk balik. Kan? Tapi untuk pada aku rasa Garnacho akan ada career yang lebih baik berada di Aston Villa. Pada kau macam mana? Pada aku setujulah kan. Kadang-kadang untuk seorang player ni daripada tim-tim yang besar lah, macam tim Liverpool ke, Arsenal ke, MU ke, kadang-kadang dia tak dapat tempat dekat tim utama dia. Tapi bila dia pergi ke tim lain, contoh yang lagi kecil, dia tiba-tiba meletup, dia boleh buat balik nama dia. Itu adalah, kau kena faham zaman sekarang kita kira trajectory pemain macam tu adalah sebagai satu kegagalan. But back in the day, masa tahun 2008, 2010, mid 2011, something like that, that is a normal thing for a young player to go to a smaller club and build themselves up. Betul. Aku agree. Contoh lah, kita ada borak tadi pasal nama Tom Huddleston. Spurs Jahanam masuk Hull City, kita tengok betapa meroketnya dia. Betul. Tapi sekarang kita dalam zaman yang berbeza lah. Zaman Barclays dulu kita support. Tapi zaman sekarang kita hentam. Betul tak? Agree tak? Kita bash. Betul. Sancho before masuk Aston Villa apa jadi? Sampai Jahanam member pun dah free agent sekarang. Umur macam gitu Sancho apa jadi? Umur 26, 27. Free agent gila apa? Tapi aku rasa mungkin dia akan pergi ke Liga Korea nanti. Boleh. Tengok Lin kan. Tak, dia jangan sampai link ke Selatan dia kalau tak dia macam ni. Dia England, dia Korea, Selatan. Nanti sampai lah. Sampai. Nama dia masih naik. Okay. Back to subject 49 tadi lah, yang Garnacho tu kan. Aku bagi kau satu nama lah. Mungkin nama dia dah tak semeletup dulu ataupun sekarang kan. Philippe Coutinho. Meletup kat Liverpool, pergi Barca flop. Lepas tu dia balik ke mana? Dia balik ke Villa kan. Time dekat Villa tu nampak dia punya rise tu. Dia punya ability. Kita nampak macam mana dia boleh naik balik. Contoh paling recent aku boleh bagi kau, Jack Grealish. Jack Grealish pergi Everton, nampak dia punya sinar dan harapan dia. Macam mana cara dia main untuk Aston Villa, macam tu dia main untuk Everton. But he's now back in Manchester City. Itu yang aku pelik tu. Kenapa member tak caw terus? Aku sebenarnya terkejut bila tengok dia ada tau. Dan sebenarnya this is not an insult This is not the insult or a humiliation. Some players are meant for smaller clubs. Kau faham tak? Sebab bila kau main dekat big club, there will always be better players than you. It's either engkau yang step up ataupun engkau just fade into obscurity lah. Engkau jadi player yang biasa-biasa je kan. Tapi bila kau main dekat satu club, contohnya lah, mungkin kau main untuk Liverpool kan. Kalau Coutinho tu stay kat Liverpool, orang akan buat statue untuk dia. Betul. Dia akan jadi macam Thierry Henry dekat Arsenal. Kalau dia terus stay, dia akan jadi that legend. He is still a legend, but right now he's what? He's Barcelona legend as well. Betul. Tapi Bro Hans, to be fair, kalau kita ambil balik point apa yang Alip cuba terangkan sebenarnya, aku ada part yang aku setuju, ada part yang aku tak setuju. Kalau kata contoh player macam Jack Grealish, kalau kau tak keluar daripada tim kecil macam Villa untuk pergi ke Manchester City, mungkin kau tak menang silverware macam apa yang kau menang zaman Pep. Of course. Kita ambil contoh waktu Villa dulu power tau. Villa dulu kuat. Ada player macam Gareth Barry dekat situ, Milner daripada situ. And then Ashley Young. Kau nak aku sebut Nolan? Nolan. Gabriel Agbonahor. Yang sekarang bukan main sembang Pandit. Macam power ke Pandit. Lepas tu kena kecam. Tapi itulah bila kita tengok balik career player ni kan. Gareth Barry pergi ke City. Milner pergi City. Young pergi EPL. Semua player ni merasai kemenangan EPL. Tapi player macam yang degil, Agbonahor semua ni, diorang stay, diorang jadi club legend, tapi diorang tak menang apa-apa lah. Tapi kalau kita balik pada best transfer sekarang ni Bro Hans,
ada satu nama yang seolah-olah City dah ready untuk kehilangan Rodri. Rodri. Anderson. Wow. Elliot Anderson ni pedih juga lah. Sebab dia adalah target Manchester United yang utama. Saya nampak dia ada pedih dia kat situ. Tapi macam mana pun bila dia tersalah Manchester, kita support je lah. Salah kala. Salah kala. Dia macam Robinho dulu. Okay. Elliot Anderson ni satu depth player yang bagi aku is very brilliant dekat sini. Dia punya mental tu baik lah. Kalau tengok dia bermain last season, kita nampak cara dia deploy, cara dia contradict dia punya permainan dan sebagainya dalam squad. Cara dia pun salah satu engine juga dia ni. Betul. Salah satu engine juga. Dia Cuma dekat World Cup hari tu bro Han. ya, elite punya level. Cuma aku agak risau sebab first dia masuk City tanpa Pep. Betul. So tak ada orang yang nak polish dia. Polish to be a world class. Dia lain Dia sekarang dalam level yang is very top professional. Dia belum world class. Nak sampai ke world class, manager kena world class. Betul. Mourinho, Pep, itu adalah Klopp, itu adalah manager nama yang boleh membawakan satu player yang level ni ke level ni. Elliot Anderson ada benda tu dia boleh buat, cuma aku tak sure Enzo Maresca boleh buat ke tidak dekat ni. Sebab ingat dalam game malam tadi yang Man City menentang Arsenal, Elliot Anderson is one of the worst dekat bahagian tengah. Dan satu benda tu yang aku jarang dan lama gila tak tengok dia main teruk. That is the first time aku tengok Elliot Anderson main teruk. Tapi again, aku wish the best untuk dia walaupun dia salah Manchester. Dan look forward lah Elliot Anderson. Alright, untuk segmen yang seterusnya, kita nak ceritakan tentang weird summer transfer. Weird ni could be transfer yang out of nowhere, aneh-aneh, weird juga, pelik-pelik, harga tak kena, pelik juga. Dan yelah, yang mengejutkan, yang pelik-pelik. Ada tak dalam fikiran kau sekarang, Lip? Paling pelik sekali Salah pergi Trabzonspor. Itu bagi aku antara benda yang pelik. Asal kau pelik? Pelik sebab aku menjangkakan sama ada Salah ni pergi ke kelab La Liga ataupun mungkin pergi ke Saudi. Paling busuk pun dia akan pergi Saudi lah. Agree juga. Trabzonspor ni out of nowhere, tak ada rumor, tak ada apa-apa, tak ada angin, tak ada ribut. Aku menjangkakan kalau dia tak pergi ke Liga Saudi, mungkin dia akan main dekat Bundesliga, masuk kelab macam Leverkusen ke, ataupun mungkin dia pergi Dortmund ke kan. Sebab tu mengejutkan. Dan tambah lagi mengejutkan, tambah lagi surprising, kawan baik dia pun masuk agak. Do not disrespect Premier League winner. Darwin Núñez pun Trabzonspor. Sama-sama. Aku ingatkan Salah join Núñez ke Arab Saudi. Terbalik. Ini terbalik. Núñez join Tapi Salah. to be honest, aku dalam episod yang lepas, aku dengan Bun pun ada bukanlah kata fight, ada bertelagar pasal benda ni. Kena faham kenapa Salah ni memilih pasukan seperti Trabzonspor. Satu je, kau datang dari Liverpool yang ada fans yang gila babi, fanatik kan. Bila kau memilih next club kau, dia dua lah. Sama ada kau akan pilih duit saja semata-mata, ataupun kau akan pilih vibe yang lebih kurang sama untuk bawa kau punya career ni pergi ke satu step yang berbeza. Sebab kalau kau keluar daripada Europe, market kau automatically akan drop. Aku tak katalah, even kau pergi Saudi pun, ramai je Saudi League players main dalam World Cup. Ramai. Tapi kalau kata kau masih lagi ada market dekat Europe yang perlukan kau, aku boleh faham je. Kau pergi Trabzonspor, it's not so bad. Last season they finish top 3. Yep, betul. Diorang nombor 3. Diorang adalah big 4 dalam Turkish League. Dan kalau kata luar daripada Istanbul, Trabzonspor adalah the biggest team dekat Turki sebenarnya. Ya, betul. But again bro Hans, kalau kata kita cerita tentang weird transfer, apa lagi nama lain pada kau? Weird Dia weird yang bagus dan tak bagus lah. Weird yang tak bagus untuk aku, Garcia daripada Real Madrid pergi ke Fulham. Kenapa tak bagus bro Hans? Dia macam ni. Dia Beloa. Aku faham benda tu dan aku sangat-sangat mengerti lah apa yang berlaku di sebaliknya. Tapi aku tak puas hati sebab Garcia ni punya level dia buat aku teringat siapa before yang one season wonder yang dekat Real Madrid yang betul-betul menang Champions League. Lepas tu ni siapa nama dia player? Dia loan kan? Ni Joselu. Aku dapat vibe dia sebab Garcia ni muda satu. Dia antara scorer ataupun top striker yang bila dia main dekat Real Madrid,
walaupun Mbappe tak ada kat situ, aku rasa selamat Garcia orang dia. Aku nampak budak ni punya potential is very big. Masalahnya kenapa masuk Fulham? Aku bukan Fulham, aku collab dengan Fulham kot. Tapi kenapa aku berfikirkan Fulham bukan sebab apa? Sebab kita tahu ke mana saja Fulham ni boleh pergi. Ya, betul. Faham tak? Dia itu Tapi mungkin faktor London boleh jadi. Faktor London tu salah satu. Nak berhampiran dengan Chelsea dengan Arsenal pun salah satu. Tapi kalau boleh janganlah masuk kelab-kelab macam gitu ya. Tapi cuma itulah, again aku macam pelik, agak kecewa juga tengok Garcia masuk Fulham. Dan in a way lagi satu yang mengejutkan aku, Tierney Reinders mungkin. of course Kalau kata dia pergi, one of it. So, walaupun benda ni dah diborak dalam last episode, tapi again it's very weird and very unsatisfying bagi aku as a peminat bola. Boleh tengok. Sebab apa? Kalau Tierney Reinders ni pergi ke mid table club ataupun kau berhijrah It's okay. ke Bundesliga ke, It's okay. orang okey lagi. Dortmund lah, masuk Dortmund Sebab bro dia sayang gila weh. Banyak Sayang. tim nakkan Reinders tau sebenarnya. Dia potential dia tu. Tapi Dia potential dia tu yang aku sayang aku tu. tak tahu pendapat kau bro Hans. Kalau kata contoh kan, dia datang sebabkan Pep dan dia keluar lepas Pep tak ada. Adakah Pep tak pandai guna dia ke, ataupun dia sendiri yang menghadapi masalah untuk settle down? Takkan Sebab apa kan? Konteks je. Sebab apa? Kalau Pep beli, Pep tak pandai pakai, then sekarang Pep tak ada, patut kau stay lah. Betul lah. Nak cakap pasal bahasa, aku tahu dia berbahasa Indon, tapi takkan tak faham bahasa Inggeris kan. Itu satu lah. Tapi again, untuk Tierney Reinders ini satu engine yang level sangat rare breed. Siapa yang perasan permainan Reinders ni, dia dekat City, dia dekat AC Milan before, dia sangat-sangat rare. Dia ada vibe-vibe siapa tau? Dia ada vibe-vibe Yaya Toure tau. Dia ada vibe-vibe Yaya Toure. Player macam ni kau simpan, kau jangan jual. Kenapa kau pergi jual ke Saudi yang tak tahu mana tu kan? Masalahnya bila sampai ke sana, kita tahu trajektori career dia selepas tu jadi macam mana. Yang berjaya menyelamatkan siapa? Laporte. City jual Laporte ke Al-Nass. Al-Nass Laporte balik semula ke La Liga. Tengok Laporte macam mana. Tengok Laporte menang apa? Menang World Cup lah siap. Dia Sevilla kan sekarang. Siapa Laporte? Laporte Bilbao. Laporte Bilbao. Right. So sebab kenapa aku pilih untuk buat topik-topik sebegini, sebab rare untuk orang bercerita tentang tim-tim macam Fulham, tim-tim macam tadi kau sentuh pasal apa? Brighton, Sunderland, sama. So aku nak jadikan LM90 ni dia lebih kurang macam Forest Studio sebab ada Brohan. Betul, sebab apa? Memang kita borak benda pelik One of the reason kenapa aku suka kau Brohan, so aku follow Forest Studio, sebab kau cover benda-benda yang orang lain tak nak cover. Contoh macam La Liga kan. Untuk orang yang tak layan La Liga, dia tengok Forest Studio, dia akan tahu juga pasal La Liga. Sama macam kita sekarang ni. Betul. Untuk tim yang tak ambil tahu langsung pasal transfer window, tim-tim kecil ni, sekarang ni diorang akan tahu, diorang akan sedar. Betul. Sebab yelah, kau tengok si Garcia tu dekat Real lah season, tiba-tiba main under Arbeloa. Cuma sekarang ni aku ada satu nama yang mungkin boleh jadi best transfer, boleh jadi flop menarik ni. Siapa? Go on. Morgan Rogers bro. Wow. Morgan Rogers datang ke Chelsea dalam keadaan first, Chelsea tak ada Champions League. Number 2, kau tinggalkan Aston Villa yang ada Champions League. Downgrade sebenarnya. Dan dalam keadaan tu, kau kena bayang macam mana kau nak quickly settle down dalam tim yang baru dibina. Kau adalah core player sekarang ni. Kau bukan lagi ada Oli Watkins kat depan. Betul. Yang akan bantu kau, akan guide kau dekat depan. Sekarang ni kau adalah core player bersama dengan player macam Cole Palmer, bersama dengan João Pedro. Adakah kau rasa Morgan Rogers akan succeed season ni? Okay, kalau kita nak cakap sembang pasal Chelsea ni, sebab last episode kita kurang sembang pasal Chelsea. Kita sentuh lebih sikit. Okay, ngam aku banyak aku repeat. Okay, Chelsea ni dia satu problem dia tak ada identity. Kau faham tak? Baik daripada segi attacking dan Chelsea. Aku tak nampak apa plan dia going forward. Faham. Sebab dia dah ada terlalu banyak. Dia ada Pedro Neto, Nkunku stay kat situ lagi kan? Nkunku tak ada. 9. Kau bayangkan dia punya terlalu ramai player tu sampai aku tak tahu siapa keluar. Aku dah tak boleh keep track. Tak, jangan pelik sebab coach dia orang pun tak kenal player-player dia orang. Semuanya. Jadi kat mana what is the plan going itulah, on? Sebab kalau kau sebagai fan tak boleh nampak apa gambaran dia. Macam mana dengan ni? Okay, fan Chelsea macam ni lah Aku nak cakap satu je. Aku ni adalah peminat zaman-zaman Barclays. Aku rindukan Chelsea zaman Barclays.
Zaman Chelsea, Jimmy Floyd, Hasselbank, Rosenberg, Eder Gudjohnsen, Ian Robert, Martin Jangelsman, Damien Duff. Nak salah lagi siapa nak sebut? Ian Robert, Paulo Ferreira, Robben lah. Betul lah. Ricardo Carvalho, Jose Bosingwa, Ashley Cole. Jet player Liverpool tu. Player Liverpool tu. Nampak? Aku rindukan Chelsea zaman tu sebab dia macam gini. Chelsea daripada zaman Mourinho masuk dulu, kita tahu Chelsea ni kelab yang memang big spender. Kita tahu. Tapi dia orang spend dengan bagus. Dia orang spend, dia orang ambil nama yang pelik, bayar mahal. Contoh siapa? Drogba. Nama pelik. Kau ingat Drogba tu typical? No. Drogba adalah satu nama yang pelik Mourinho beli dekat Chelsea dulu. Dan siapa yang transform player ni? Anelka misalnya. Drogba. Siapa lagi? Ramai lagi sebenarnya player yang teruk Mana kalau contoh kan, kau bayar 60 million, level sekarang mungkin 60 million lah. Nama contoh macam bawah sikit daripada Elliot Anderson. Sebelum kau kenal Elliot Anderson masuk Chelsea, kau tak kenal pun dia siapa. Asian. Nampak tak? Player yang rare, yang tak kenal, dia orang bayar mahal time tu. Tapi tengok apa jadi. Sebab tu aku rindukan Chelsea yang berbelanja dengan berhemah. Bukan setakat beli, peram, loan, spend nak jual. Beli untuk jual. Perdagangan sebab tu manusia. aku balik semula kepada ayatku yang sentiasa. Kelab perdagangan manusia. Okay, so balik pada Morgan Rogers as a Chelsea player ni, dia bakal meletup kalau ada fixed game plan untuk dia. Kau faham tak? If there is a stable strategy going forward untuk dia lah, aku rasa dia akan jadi player yang sangat-sangat berguna untuk tournament level. Bukan untuk liga, untuk tournament macam Champions League, macam Domestic Cup, Carabao semua tu. Aku nampak dia boleh menyinar kat level-level format competition yang macam Faham? Agree juga. Dia macam Sancho lah. Sebab player. kalau kata kita tengok transfer yang sedang berlaku sekarang ni, memang akan ada yang rasa, sebab benda ni pasca World Cup akan ada yang rasa macam patut ni tim ni belanja lebih sikit lah. Patutnya macam contoh Liverpool apa semua yang kita dah berulang kali cakap sebelum ni. Dan ni dah nak kick off dah ni. Esok lusa ni nak kick off. Sekarang ni masih lagi tak ada clear first 11 yang manager tersebut akan pakai. Tapi aku nak terus masuk ke topik yang seterusnya, yang mana kita nak buat prediction lah macam biasa. LM90 ni dia start episod dia dengan Bro Hans bercerita tentang prediction World Cup. So kita invite Bro Hans balik. Cuma tak ada Cai je. Cai tak ada. Cai aku simpan. Sebab apa? Orang komen, orang kata apa tau, tolong bawa kembalikan Cai. Mesti cukup 10k subscriber. Itulah aku yang petik Cai benda mana pergi Cai. Aku cakap dia cukup 10k aku bawa Bro Hans dengan Cai balik. Itu cantik. Okay guys, kita nak bercerita tentang prediction individual award. Sekarang ni adalah a few anugerah-anugerah dalam EPL yang kita nak predict. Contoh macam top scorer, top assist, best goalkeeper, player of the year dengan best young player lah. Of course. Aku start dengan kau dulu Alip. Top scorer. dia sama ada 3 nama je. Sama ada Erling Haaland, Victor Gyökeres atau Colbeck. bukan. Aku tak pasti sama ada aku nak letak Hugo Ekitike ataupun Isak. Hugo Ekitike Ataupun Isak. Sebab Hugo Ekitike tengah injured, tapi dia ada quality untuk turn up. Kau faham tak? Okay. Kalau kau nak compare dengan Possible. Isak, dia punya consistency dia. Okay. Possible. Haaland, biasanya aku confident je akan kata Haaland akan menang Golden Boot. Right. Tapi melihatkan game malam semalam di mana dia isolated gila dengan mid block, kalau tim-tim lain semua dah figure out macam mana nak block that Manchester City team, aku rasa susah weh Haaland nak buat kerja. Faham? Agree. Dan kalau kita tengok stability tim Arsenal malam semalam dengan dia punya fluid football, aku tak terkejut kalau Victor Gyökeres boleh menang Golden Boot untuk season ni. So pilihan kau siapa? Gyökeres lah. Gyökeres bukan Haaland lah. Menarik. Susah hot take lah. Tapi honestly aku rasa Victor Gyökeres Kau boleh menang. Hans, top scorer. Tak sekira aku rasa Haaland. Haaland. Haaland masih lagi sebab dia bukan faktor taktikal tu salah satu, tapi aku rasa Haaland ni dia very rare breed. Dia memang generational scorer lah. Dia very generational Robot scorer. ni. Robot punya style lah. So bagi aku dia masih lagi as a top scorer. Tapi untuk City menang Liga sangat, bagi aku possibility dia tak ada lah. Sebab biasanya kan tim yang menang Liga bukan
player dia yang top scorer. Betul. Itu betul. masalah dia. Kita Betul. berulang kali lah. Salah menang bukan Liverpool champion pun. Harry Betul. Kane. Harry Kane. Berkali-kali lah. Berkali-kali. Berkali-kali. Next kita nak pergi kepada top assist. Hmm. Start dengan kau dulu Bro Hans. Last season kita tahulah Bruno dapat, dan season before Salah yang dapat. Season akan datang ni siapa Bro Hans? Dia bukan predict lah, ni lebih kepada harapan lah, tengok lah Odegaard. Kenapa? Odegaard. Kenapa Odegaard? Sebab aku nak challenge environment ni. Sebab apa tau? Odegaard last season, Odegaard yang is very like teruk. Yo-yo. Tapi sekarang ni Arsenal dalam keadaan yang baik tau. Ya. Dalam sistem yang sangat baik, yang Tengah sedap lah. senang cerita Arteta senior lah. Arteta ni abang-abang lah sekarang ni. Ya. Kalau before dalam 3 season lepas Arteta mungkin berada di bawah. Adik-adik. Sekarang Arteta dah abang-abang. So dia punya sistem pun bagi aku dah matang, dah matured, dan aku tak rasa dia orang akan teruskan haram ball ataupun corner ball dan sebagainya. So nampak dekat situ, aku harap Odegaard lah. Dia bukan harap menang Liga tu tak. Dia harap Odegaard dapat top assist. Untuk kau Lip? Akal aku mengatakan Martin Odegaard, tapi hati aku hush. Dia main hati dan perasaan. Dia kena pakai kaki tu. Kaki aku rasa. Kaki aku Teruskan. Tapi kalau ikut hati aku dan tanpa segan silu dan tebal mukanya, Florian Wirtz, this is the season untuk dia meletup. Walaupun transitional season. Sebab apa? Sebab apa? Okay, aku tanya, aku cabar sikit. Sebab apa? Kalau kau pilih Martin Odegaard, Bro Hans, aku faham sebab apa kau ada Victor Gyökeres yang last season score berapa 20 gol macam tu kan. Saka pun Saka lagi ada dalam team. Sekarang ni untuk Wirtz, aku rasa last season adalah the best season kalau kata dia nak jadi top assist. Sebab apa? Kau ada Ekitike, ada Isak, and then kau masih ada Salah. This season completely new, baru. Sebab apa? Bagi aku ni boleh jadi season pertama Isak sebenarnya. Last season pun akhirnya berlumang dengan injury. Kenapa kau pilih Wirtz? Kenapa aku pilih Wirtz? Last season kau kena faham, walaupun dengan barisan player yang hampir kesemuanya lah dah pernah menang Liga kan, masalah dia satu je, si botak tu. Slot. Itulah masalah utama dia. Kenapa tak boleh ni? Kau bayangkan, kau ada world class number 10, kau letak dekat bahagian kiri. Germany national team tu dah berkali-kali membuktikan bahawasanya kedudukan dan posisi azali untuk Florian Wirtz adalah nombor 10. Kau boleh nampak masa kat World Cup macam mana dia swap striker, macam mana dia swap Havertz, macam mana dia buat kerja. Itulah version Florian Havertz yang sepatutnya ada kat Liverpool. Boleh. Saya approve. Dia boleh. Florian Wirtz. Dia boleh. Florian Havertz dekat Arsenal tolong Maafkan saya. jangan tersyasyu Okay. Florian Wirtz. Guys, next aku nak pergi kepada best goalkeeper. Best goalkeeper could be someone with shot stopping ability yang power gila babi. Wow. Bukan most clean sheet sebab aku tak tahu lah, dah banyak kali dah orang perdebatkan benda ni. EPL sepatutnya tukar kan, instead of betul lah, most clean sheet. Jangan kira clean sheet. Sebab clean sheet tu is contributed by backline. Kira ratio save. Betul. Tapi pendapat korang, siapa best goalkeeper yang akan menyinar lah dalam EPL this season? Could be team daripada bottom half of the table. Contoh aku bagi nama James Trafford. Dekat Leeds kan sekarang. Betul. Dekat Leeds. Player yang kita tahu memang kena scam dengan Pep, tiba-tiba masuk Donnarumma. Betul. Tapi dia adalah player yang bagus. Dia adalah England punya produk. Dia super. Contoh aku boleh bagi, sebab tu pilihan aku. Mungkin kau ada pilihan lain. Pilihan aku, dan tanpa segan silunya lagi, kalau kita ikut saving ratio dan juga impact dalam setiap team, Alisson Becker lah. Kau bayangkan Liverpool dengan Mamadashvili tahun lepas, berapa banyak dia orang concede daripada gol-gol yang mudah, daripada shot yang sepatutnya tak berbahaya langsung. Alisson, yes, dia tak banyak fancy save, tapi dia banyak routine save yang buat team kau stable. Jadi pilihan aku adalah Alisson Becker. Mungkin dia takkan jadi keeper dengan most clean sheet, but in terms of impact, ball stopping ability, yes. Kau Bro Hans? It's not wrong. Alisson is not wrong. Tapi aku akan pilih sini Laman. Okay. Nari kan? Nampak bias betul dia semua ni.
Tak, tadi untuk top scorer aku pilih City. Okay. Top assist Dia lah. Dia semua Liverpool ni. Dengar. Aku reclaim balik Okay. Reclaim balik quotation untuk bias Kenapa? Top scorer Man City aku letak. Okay. Top assist aku letak Arsenal. Alright. Fair. Takkan top goalkeeper cakap MU tengah bias. Okay. Nampak? Terus. Nampak? Dia tengah bagi kan? Dia tengah bagi. Sabar, jangan. Okay. In my defense, aku top scorer aku letak ni tau, Gyökeres. Tapi dua tau Liverpool sekarang. Tak, aku time message aku bagi 2 nama. Cukup berani. Dia menarik sebab kita nak tengok betapa lompongnya dan betapa baiknya probability dia kita tak tahu lagi untuk Manchester United ni. Tapi kita ada satu benda yang for sure. Senior lama akan berada di belakang. Betul. Dan bagi aku bila nak tengok senior lama punya performance before on the first time dia masuk dalam Premier League, rare tau. Player yang macam gitu luar daripada Premier League, Belgium daripada mana datang terus songlap number 1. Dan sekarang ni Onana. beat Onana pula tu. Ingat Onana adalah top 20 Ballon d'Or punya contender tau. Zaman Inter Milan. Jadi kau jangan challenge aku buat Onana. Tapi itulah bila tengok untuk senior lama for this new season, of course kita wish the best. Dan aku rasa dia akan jadi another remarkable punya player lah for this season. Tak ada ruang untuk David Raya daripada hati korang dua orang. Sebab apa? David Raya waktu Community Shield dah dia iras Ricardo Calafiori. Menarik. Gambut kan. Menarik. Okay guys, next kita nak pergi kepada best young player, Bro Hans. Best young player untuk konteks adalah player 21 tahun dan ke bawah. Okay. Siapa pilihan kau? Kita tahu player-player contoh macam Phil Foden pernah menang benda ni, Raheem Sterling pernah menang. Untuk tahun lepas aku tak sure siapa menang tahun lepas. Aku tengok. Dan untuk contender yang season akan datang ni, of course lah, nama-nama contoh macam Max Doman, kita tak tahu macam mana dia dengan Arsenal musim akan datang. Engomoa boleh jadi. Tapi nama yang tengah top sekarang ni yang aku rasa akan jadi front runner, O'Reilly. Menarik. O'Reilly main Fulham kan? O'Reilly City. City. Okay, macam ni. It's not wrong kalau kau sebut O'Reilly, tapi untuk aku akan prefer siapa tadi? Aku dah lupa dah. Estevao. Okay. Kenapa Estevao? Sebab member ni dia lebih kurang macam lama punya style juga. Okay. Trajectory career dia dah bermain di satu season Premier League. Dia dah dengan Chelsea daripada liga luar. It's very rare. Dan sekarang ni untuk this new season kita nak tengok Estevao jadi betul-betul claim dia punya tempat spot tu dan ditunjukkan. Sebab aku nampak masa game lawan JDT, budak ni antara one of the best player yang ada atas padang untuk Chelsea. Antara player yang boleh buat something different. Dia main right wing ke? Right wing. Right wing Cerita dia pasal Estevao ni, dia boleh main banyak position. Right wing boleh, left wing boleh. Main number 10 pun dia boleh main. Ya. Sebab aku rasa ada satu fasa last season Chelsea ni tengah bukan bergantung kepada Estevao sebenarnya. Betul. Ada satu fasa. Ada part betul. Sampai part yang Cole Palmer datang balik. Kan. That time start Estevao dah hilang daripada radar. Sebab tu aku relate dia dengan lama punya style. Sebab dia ada arah yang lebih-lebih kurang. Itu yang menarik. So that's why untuk this new season, young players, Estevao. Alright. Untuk kau pula, Alip, macam mana? Johan Manzambi. Aston Villa. Manzambi. Mahal tu. Signing mahal, tapi aku rasa dia memang boleh meletup. Sebab aku suka. Aku tengok game Switzerland time World Cup tu, aku suka dia punya directness dan dia sejenis penyerang ataupun attacker yang tak ada segan silunya depan gol. Biasa striker, aku paling paling pantang lah tengok striker yang jenis kau dah depan gol ni, kau nak gentil-gentil apa lagi, rembat je lah. That is something very fresh tau. Dia pace and power punya player. Kau faham tak? Kalau kau jenis yang tengok Barclays Premier League dulu, this is the kind of players yang you grow up watching and you fell in love with football because of how fast it is. Dan Johan Manzambi ni, dia punya technical ability dia is something that is very needed lah untuk tim macam Aston Villa ni. Lagi-lagi kau nak main untuk Champions League. Lagi-lagi kau nak main dekat Premier League lagi. So aku rasa dia ni memang top contender lah untuk Young Player of the Year. Cerita pasal player striker yang no nonsense, yang ada beat flair ni, aku selalu teringat tentang Dimitar Berbatov sebenarnya. Player yang memang
susah. Kau susah nak dapat zaman sekarang striker yang Kau takkan dapat. Kau takkan dapat. Tapi Dimitar Berbatov, okay, hot take lah. Dimitar Berbatov ni, cara dia main sebenarnya lebih kurang sama macam Nick Woltemade. Ultimate. Mungkin lah. Woltemade. Ya, ya. Dia boleh je. Dia Fair lah, tapi fair juga, tapi mungkin given that rare. dia tidak beraksi di satu paras yang sama lah bagi aku. Sebab betul. apa? Berbatov dekat Fulham. Dia dah establish dekat Fulham. Spurs. Then dia pergi Spurs, MU, Fulham. Spurs and then dia pergi ke MU. Dekat MU tu yang kita nampak gila babi punya. Gila babi. Dan benda tu dikekalkan sampai hujung career dia. In fact, skill dia yang dekat hujung line Tak tu sampai berubah. sekarang tak ada orang boleh tiru Tak ada sebenarnya. orang. Mak Yo boleh? Tak ada orang. Oh my. Awak main Liga Malaysia. Jangan. Alright guys, next kita nak pergi last, iaitu PFA Player of the Year. PFA Player of the Year ni dia aku rasa lagi fair, lagi best daripada Ballon d'Or. Walaupun Ballon d'Or ni satu dunia, tapi PFA ni dia dipilih oleh macam-macam background. Ada undian, ada judgement daripada judge sendiri, dan dia tidak hanya melihat kepada numbers gol yang dijaringkan, boleh jadi juga top assist. Impak dia. Untuk Player of the Year ni, Bro Hans, kalau kau siapa yang prediction kau, siapa yang kau harapkan boleh julang piala ni? Bagi Bruno lagi lah. Oh, Nampak tersedak. Ada orang sebut. Tapi Bruno yang lain, Bruno G. Bruno G. Nampak? Dia kan? Awak pandai lah. Nampak? Dia bukan apa. Sebab okay lah, aku tahu benda ni, ini bukan prediction, harapan. Harapan. Dia macam ni. Bruno G ni, aku tak tahu lah kenapa, tapi aku macam suka gila dia masuk Arsenal. Suka gila. Dia bukan pasal suka Arsenal tu. Kena. Dia macam kena. Made in heaven lah. Dia macam made in heaven. Aku macam, best lah. Best lah nak tengok. So, kemungkinan dia boleh jadi gila babi, ataupun kemungkinan dia boleh jadi gila teruk. Kita tak tahu benda ni kan. Jadi depends pada kedudukan Arsenal jugalah. Betul. Tapi untuk aku harapan memang tengok Bruno G lah, PFA of the Year. Why not? Engkau? Why not? Kalau ikut PFA Player of the Year, aku punya prediction Deckers lah. Declan Rice. Kenapa? He's going to be a very very important player for Arsenal. Sebab bila kau dah sign player macam Bruno G, bukan setakat kau boleh rotate dengan Bruno G, dia akan unlock satu lagi potential dalam Declan Rice ni as a box to box Dalam diri midfielder. dia lah. Faham? Tapi jangan terkejut kalau kata tiba-tiba Declan Rice kena play as a right back tau untuk Arsenal. Itulah yang buat dia boleh menang POTY Sebab Player of the Year. Sebab apa? Kau kena tengok tau, Arsenal punya krisis sekarang ni dekat bahagian right back tu, dia tak banyak pilihan. Betul. Ada Timber, ada Ben White. Tapi Timber ni kita tahu kejap-kejap injured. Kalau kata centre back pun ada injury, Ben White main tengah, Declan Rice ada possibility macam Soboslai lah. Yes. Spend banyak gila game main dekat right back. Itu mungkin akan effect sikit kedudukan dia dalam PFA Player of the Year. Betul. Tapi kalau katakanlah kita boleh bina satu dream team untuk EPL sebelum EPL start ni, kita start dengan goalkeeper. Siapa, Bro Hans? Dream team Dream team. Aku letak Raya kat goalkeeper. Raya. Right back. Kau main ambil maksudnya satu-satu lah. Right back susah Mazraoui lah. Kau letak Mazraoui. Sebab apa? Sebab apa Tak right back? Mazraoui. Right back kenapa susah tau? City ada problem right back. Betul. Liverpool ada problem right back. MU MU je yang secure sekarang. MU sikau tapi ada problem juga lalu. Dan mungkin Reece James, kita tak tahu. Yes, Reece James tapi kaki kaca. Ya. Tapi untuk aku lagi pilih Dalo lah. James lah. Aku akan letak Dalo. Sebab Dalo capable. Okay, kau sebab ni turn kau siapa? Reece James. Reece James, centre back. Center back. Maguire. Kau? Ini dream Kau team tahu. tau. Ini dream Dream team. team. Kau tahu Dream apa team. pilihan aku kan? Dream team. Aku tak tahu. Mana aku tahu? Van Dijk lah. Van Dijk Aku Siapa lagi? aku takkan letak Van Dijk kalau kata dalam team aku. Sebab apa? Given that dia punya pair tu, kita tak tahu lagi siapa yang akan main dengan dia. Araujo ke, Jacket ke, kita tak tahu. Tapi to be honest, to be fair, kalau kata Saliba boleh balik dan fit, aku Saliba. akan letak Saliba dekat situ. Yup. Untuk left back, Kalau Fiori. kau? Left back. Left back. Luis Ada nama lain? Luis Kelly. Tengok Luis Kelly. Luis Kelly ni menarik sebab dia boleh main midfield. Yes. Tengok game semalam sedap dia punya Okay. ball progression dia. Trio midfield. Kita start dengan DM, Bro Hans. Okay. Siapa? DM. DM. Declan Rice. CM. Number 8.
Enzo Fernandez. Number 10 Bruno Fernandes. Bruno F. Okay, ingat Bruno G. Okay, front 3. Kita start dengan right wing lah, Bro. Right wing. Siapa lah? Estevao. Oh, hot take. Left wing, Alip. Left wing aku Bradley Bacola. Bukan. Jangan beri bagola. Jangan. Belum lagi. Awak harapan. Kalau Mamat ni sempat pulih Ekitike. Ush. To be honest, aku tak rasa Ekitike lah. Kalau Sebab apa, kalau kata Bacola masuk, dia ada lama, banyak lagi nama dia nak kena beat. Banyak. Betul. Victor Munoz ada situ. Betul. Semua lagi kan yang main dekat situ. Kalau tanya aku, kalau yang selamat untuk sekarang ni, mungkin player-player macam Mbumo, Oh ya. Cunha, MU punya player yang boleh main banyak tempat dekat depan ni, boleh jadi salah satu tu. Striker, Bro Hans? Striker aku bagi dua-dua pilih lah. Seorang satu. Siapa? Okay. Of course Erling Haaland lah. Tapi itu safe. Aku letak Sesko. Puh. Nampak? Hot take lagi. Okay. Hot take lagi. Siapa? Best striker dalam kita punya dream team ni. Siapa dia? Dream team season ni EPL Tak lain tak bukan Gyökeres je lah. Oh, kau tengok. Gyökeres. Sebab Haaland ni pilihan yang terlalu selamat tau. Yang paling close dengan dia adalah Gyökeres in terms of quality. Dia macam ni. Sikit tau. Ni untuk aku. Dream team ni aku lebih ke arah kita harapkan. Kita harapkan benda yang baik daripada nama-nama yang kita petik ni. Itu je. Macam kita buat prediction tadi lah. Itu harapan kita. Dia bukan pasal top. Dia bukan pasal top. Betul. Alright guys. Aku rasa kita tutup dulu untuk episod ke-14 LM90 sebelum startnya EPL ni. Terima kasih kepada Bro Hans dan juga Ali atas masa yang diluangkan. Kita terus shoot direct 2 video hari ni. Tengok betapa komitnya tetamu-tetamu aku ni untuk bagilah konten-konten yang bernilai kepada korang. Banyak tim yang kita dah cover untuk transfer. Walaupun hari ni baru hari Isnin, ada lagi 4 hari lagi untuk menuju ke hari pertama EPL. Mungkin 2 hari akan datang video ni dah pun release. Kalau kata ada nama yang kita orang tak sentuh, faham-faham lah ya. Right guys, itu saja. Kita jumpa dalam episod yang seterusnya. Jangan lupa untuk terus support LM90, subscribe YouTube LM90, follow kami di semua platform media sosial. Jumpa lagi korang dalam video akan datang. Assalamualaikum.